Dia 2 orang. Ada berapa jenis dia angkat tangan? Ada 2 kan? Kalau 10 orang berapa jenis? Nak suruh dia angkat rukun solat, mengangkat apa? Kena rotan nanti. Rukun solat melafaz takbir. Mana dia mengangkat takbir? Mana belajar? Dia sekarang ni cakap Allahu Akbar, lepas tu sambil angkat tangan tu. Nanti abang jadi cikgu ni, jadi ustaz tu. Cari rukun 2, okey beres. Solli sunat duha, angkat atas jangan turun tangan okey. Angkat sampai atas jangan turun. Biar ke atas. Okey. Solli sunat duha rak'ataini lillahi ta'ala 1 2 3. Allah. Dia 2 orang. Ada berapa jenis dia angkat tangan? Ada 2 kan? Kalau 10 orang berapa jenis? Okey. Terus abang tunjukkan ayat-ayat tu kat kawan diorang, adik diorang ni bincang. Jom. Tengok ayat, tengok gambar tu. Okey, ready. Atuk-atuk nak tengok ni. Satu, salli fardhu zuhri 4 rakaatin imaman. Jadi imam sayang tu ya. Okey. 1 2 3. Allah. Biar kekal ke atas. Okey, abang betul kan? Tengok dulu abang. Okey. Tengok tapak dia ke depan ya. Okey, perempuan tuan-tuan nampak tak perubahan kat dia? Ini sempena cuti sekolah ni. Benda ni yang saya nak berlaku di rumah. Sebenarnya lah. Jangan nanti atuknya betul solat, neneknya betul solat, tapi cucunya tak betul. Yang tu saya tak nak. Okey.